Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Alhamdulillah. Moga kita dikurniakan kesihatan sentiasa. Okey, hari ini Ustazah nak mengajar tentang syarat-syarat sah solat dan syarat-syarat wajib solat. Apakah perbezaan antara dua ini? Jadi, siapa tahu? Jadi tak boleh nak hafal kan? Susah sangat nak ingat. Jadi Ustazah buatkan pelbagai kaedah, iaitu dengan cara nyanyian. Okey, jadi jom. Okey, murid-murid tahu kan lagu Chan Mali Chan Oi Oi? Okey, jom sama-sama. Okey, 1, 2, 3. Chan Mali Chan Oi Oi, Chan Mali Chan Oi Oi, Chan Mali Chan ketipung payung. Chan Mali Chan Oi Oi, Chan Mali Chan Oi Oi, Chan Mali Chan ketipung payung. Syarat-syarat wajib solat ada 3. Islam, baligh dan berakal. Ulang 2 kali, okey? Syarat-syarat wajib solat ada 3. Islam, baligh dan berakal. Syarat-syarat sah solat ada 5 pula. Menutup aurat, menghadap arah kiblat, masuk waktu solat, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, suci daripada najis pada tubuh, badan, pakaian dan tempat. Macam mana lagu tadi? Senang kan nak hafal? Alhamdulillah. Okey, itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Moga kita berjumpa lagi.